Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nazatul Umairah binti Nazri, bernombor matrik C25A2887. Nama saya Maziah binti Mat Nuri yang bernombor matrik C25A2967. Nama saya Nur Aini Ilya binti Bazli, bernombor matrik C25B2857. Kami akan menerangkan tentang trend reka bentuk laman web semasa. Trend reka bentuk laman web semasa menekankan pengalaman pengguna yang lancar, visual menarik dan prestasi yang pantas. Reka bentuk minimalis responsive, elemen interaktif serta kandungan visual berkualiti digunakan bagi meningkatkan pelibatan dan kepuasan pengguna. Perkembangan teknologi digital menjadikan reka bentuk laman web faktor penting dalam keberkesanan penyampaian maklumat dan kredibiliti laman web. Evolusi reka bentuk laman web ialah perkembangan reka bentuk yang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan keperluan pengguna. Daripada laman web statik berasaskan teks, reka bentuk kini menjadi lebih dinamik, interaktif dan responsif. Pada masa kini, penekanan diberikan kepada pengalaman pengguna, prestasi teknikal dan elemen visual moden bagi memenuhi jangkaan pengguna moden. Reka bentuk web penting dalam bidang multimedia sebagai platform penyampaian kandungan secara berkesan dan interaktif. Penggabungan elemen multimedia yang terancang bersama penekanan kepada pengalaman pengguna, kebolehgunaan dan estetika membantu meningkatkan kefahaman, kelancaran interaksi serta kredibiliti penyampaian maklumat. Objektif kajian ini adalah untuk memahami trend semasa reka bentuk laman web, menganalisis evolusinya serta menilai kepentingan dalam bidang multimedia. Kajian ini memahami kesan trend terhadap pengalaman pengguna dan industri digital, mengenal pasti cabaran semasa serta menyediakan contoh dan cadangan bagi meningkatkan keberkesanan reka bentuk laman web moden. Yang pertama ialah antarmuka minimalis dan bersih, merupakan antara trend utama dalam reka bentuk laman web moden kerana ia menekankan kesederhanaan, kefungsian dan susun atau yang kemas. Reka bentuk ini memfokuskan kepada elemen penting sahaja dengan mengurangkan penggunaan komponen yang tidak perlu. Hasilnya, kebolehgunaan dapat ditingkatkan, masa pemuatan laman menjadi lebih pantas dan pengguna dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada kandungan utama. Selain itu, antarmuka yang bersih juga mengurangkan beban kognitif sekaligus memudahkan pengguna mencari dan memahami maklumat dengan lebih berkesan. Yang kedua ialah mod gelap dan kebolehkesanan. Mod gelap bukan lagi sekadar trend visual, malah menjadi elemen penting dalam reka bentuk laman web moden. Antarmuka gelap membantu menonjolkan kandungan berwarna, imej dan komponen visual dengan lebih jelas serta memberi kesan yang elegan dan moden. Penggunaan palet warna gelap yang sesuai dapat mengurangkan kontras yang terlalu keras sekaligus mengelakkan ketegangan mata. Selain itu, mod gelap juga meningkatkan kebolehcapaian dengan mengurangkan silau dan membantu pengguna yang sensitif terhadap cahaya atau masalah penglihatan seperti fotofobia dan katarak. Untuk reka bentuk responsif dan mobile first pula merujuk kepada keupayaan laman web menyesuaikan paparan dan susun atau mengikut saiz serta jenis peranti seperti komputer riba, tablet dan telefon pintar. Dengan penggunaan grid yang fleksibel, kandungan dapat dipaparkan dengan kemas tanpa mengira resolusi skrin. Pendekatan ini penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di semua peranti serta membantu pengoptimuman enjin carian SEO. Memandangkan majoriti pengguna kini melayari internet melalui telefon pintar, reka bentuk mobile first memberi keutamaan kepada keperluan pengguna dengan mengurangkan elemen yang tidak penting dan meningkatkan kelajuan muatan laman web. Selain itu, tipografi canggih merupakan trend penting dalam reka bentuk laman web kerana ia bukan sekadar pemilihan font tetapi melibatkan penggunaan teks secara kreatif dan strategi untuk menyampaikan identiti, emosi dan maklumat dengan berkesan. Tipografi yang direka dengan baik membantu membimbing interaksi serta membentuk persepsi pengguna terhadap sesuatu laman web. Dalam era digital yang mempunyai rentan perhatian yang singkat, tipografi yang menarik mampu membezakan sesebuah laman web
daripada yang lain dan meningkatkan penglibatan pengguna. Selain itu, aspek seperti saiz font, panjang baris dan jarak teks turut mempengaruhi kemudahan membaca sekaligus memberi kesan langsung kepada pengalaman pengguna dan kebolehgunaan laman web. Yang terakhir ialah reka bentuk berfokuskan pengalaman pengguna atau UX-centered design merupakan pendekatan utama dalam reka bentuk laman web moden, terutamanya dalam era yang dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI. Pendekatan ini memberi keutamaan kepada keperluan, tingkah laku dan kepuasan pengguna dengan mereka bentuk elemen laman web berdasarkan pengalaman sebenar pengguna. Ia merangkumi struktur navigasi yang jelas, susun atau kandungan yang tersusun serta interaksi visual yang mudah dipahami. Dengan integrasi AI, laman web juga dapat memenuhi jangkaan pengguna masa kini yang menginginkan pengalaman yang lebih pintar dan efisien, bukan sekadar menarik dari segi visual. Secara keseluruhannya, laman web moden menekankan keseimbangan antara fungsi, estetika dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini memastikan laman web boleh diguna dengan lancar di pelbagai peranti tanpa menjejaskan reka bentuk. Selain memenuhi keperluan pengguna, visual laman web juga menjadi fokus utama kerana pengguna biasanya memberi perhatian pertama kepada elemen visual. Ini menunjukkan bahawa kejayaan sesebuah laman web bukan hanya bergantung kepada kecantikan visual, tetapi juga kepada kebolehgunaan dan kemampuan laman web memberikan pengalaman yang bermakna kepada pengguna. Pertama ialah terhadap pengguna. Trend reka bentuk laman web semasa memberi kesan langsung terhadap pengalaman pengguna. Reka bentuk responsif memastikan laman web boleh digunakan dengan selesa di pelbagai peranti seperti telefon pintar, tablet dan desktop. Selain itu, penggunaan personalisasi kandungan membolehkan pengguna menerima maklumat yang lebih relevan, seterusnya meningkatkan kepuasan, penglibatan dan tempoh interaksi pengguna dengan laman web. Kedua, terhadap pereka laman web. Bagi pereka laman web, trend semasa menuntut kemahiran yang lebih luas, merangkumi UI, UX serta penggunaan teknologi baharu seperti animasi interaktif, AI dan progressive web apps. Mereka bukan sahaja perlu kreatif dari segi visual, tetapi juga perlu memastikan reka bentuk yang dihasilkan berfungsi dengan baik, mesra pengguna dan mempunyai prestasi yang optimum. Ketiga, terhadap industri multimedia. Dalam industri multimedia, trend reka bentuk web mendorong penghasilan pengalaman digital yang lebih interaktif dan inovatif. Penggunaan elemen seperti animasi, 3D dan AI meningkatkan keperluan terhadap tenaga kerja yang mahir sekaligus membuka peluang kerjaya baru dalam bidang UX, UI dan reka bentuk multimedia digital. Antara contoh laman web yang mengaplikasikan trend reka bentuk moden ialah Apple dengan reka bentuk minimalis dan navigasi intuitif, Airbnb yang menekankan visual dan interaksi mikro, serta Spotify yang menyediakan pengalaman pengguna tersesuai berdasarkan sejarah penggunaan. Walaupun trend reka bentuk web semakin berkembang, ia turut membawa cabaran seperti isu kelajuan laman web, keselamatan data dan keseimbangan antara estetika serta fungsi. Mereka perlu memastikan elemen visual moden tidak menjejaskan prestasi, kebolehgunaan dan keselamatan maklumat pengguna. Pada masa hadapan, reka bentuk laman web dijangka lebih berfokus kepada personalisasi berasaskan AI, pengalaman imersif seperti animasi 3D serta reka bentuk yang lebih lestari. Keputusan reka bentuk juga akan semakin bergantung kepada analisis data bagi meningkatkan pengalaman pengguna dan keberkesanan interaksi digital. Secara ringkasnya, reka bentuk laman web moden menekankan keseimbangan antara visual, fungsi dan pengalaman pengguna. Trend seperti reka bentuk responsif, minimalis dan berfokuskan UX penting untuk memastikan laman web mudah digunakan, menarik dan berkesan. Walaupun terdapat cabaran dari segi prestasi dan teknologi, reka bentuk yang berpusatkan pengguna mampu menyokong pembangunan pengalaman digital yang lebih berkualiti. Sekian daripada kami, terima kasih.